Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Kasih Nur Agnisha dari 4 STEM D. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Akilah Aisyah binti Abdullah dari kelas 4 STEM 2. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Farifan bin Magdir Ramli, saya dari kelas 4 STEM 2. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurbini Rashika binti Rashid dari pada 4 STEM 2. Selamat sejahtera. Nama saya Tony Syabal Kishni dari kelas 4 STEM 2. Masjid Kampung Laut. Masjid Kampung Laut merupakan sebuah masjid yang terletak di Kampung Laut, sebuah pertempatan kira-kira 11 km dari Kota Baru Ibu Negeri Kelantan, Malaysia. Masjid ini dibina pada abad ke-13 Masihi dan merupakan masjid yang tertua di Malaysia. Masjid Kampung Laut dibina tanpa menggunakan sebarang paku. Di samping itu, Gunung Stong merupakan sebuah gunung yang terletak di Dabong, Jajahan Kuala Kerai, Kelantan, Malaysia. Terletak kira-kira 300 km ke barat daya Kota Baharu. Walaupun berada di Jajahan Kuala Kerai, ia secara relatifnya terletak berhampiran dengan Jajahan Gua Musang. Gunung berketinggian 1422 meter ini terkenal dalam kalangan para pendaki dan pencinta alam oleh kerana laluan pendakiannya yang mencabar fizikal dan mental. Selain itu, Pasar Besar Siti Khadijah. Dahulu, pasar ini dikenali sebagai Pasar Besar Buloh Kubu sebelum ditukarkan kepada Pasar Besar Siti Khadijah. Walau bagaimanapun, ia telah ditukar namanya kepada nama ini oleh Menteri Besar Kelantan iaitu YAB Tuan Guru Datuk Ni Aziz Abdul Aziz bin Nikmat sebagai tanda penghormatan kepada kaum Hawa, memandangkan majoriti peniaganya terdiri daripada golongan wanita. Pada 1 Oktober 2024, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa kerajaan memperuntukkan 5.5 juta untuk menambah baik infrastruktur Pasar Besar Siti Khadijah. Dan pada tahun 2025, Pasar Besar Siti Khadijah telah siap dinaik taraf. Museum Kraftangan. Bangunan Museum Kraftangan ini dibina pada 9 Mac 1991 dan dikenali dengan Kampung Kraftangan. Museum Kraftangan ini telah dirasmikan oleh DYMM, Raja Perempuan Kelantan pada 27 Julai 1991. Koleksi-koleksi yang dipamerkan di sini termasuklah anyaman beraneka jenis, pelbagai jenis kain batik dan juga kain songket dan sulaman. Akhir sekali, Pantai Cahaya Bulan. Pantai Cahaya Bulan merupakan salah satu pantai yang terkenal di negeri Kelantan, Malaysia. Ia terletak kira-kira 10 km dari Kota Baru dan merupakan kawasan pendaratan tentera Jepun untuk menyerang British pada 8 Disember 1941. Pada suatu ketika, pantai ini dinamakan Pantai Cinta Berahi, suatu nama yang dikatakan diberi oleh seorang askar British ketika dia di pantai ini pada masa Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, askar tersebut sedang menderita kerana cintanya tidak terbalas. Hari ini kita lihat satu perpaduan, satu jalinan berbilang kaum hidup aku dengan aman. Bahagia sejahtera bersyaku selamanya. Harapan Malaysia aku hingga sampai bila-bila. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential just deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack. Sekian, terima kasih daripada kami Kumpulan 1. Assalamualaikum dan selamat siang.